Aku pulang. Sekarang ni cerita pasal aku. Aku pernah lah jadi nelayan. Tapi itulah, jadi nelayan gagal. Tak apa, aku tak menyerah. Aku try pula nak jadi tukang masak. Still sama, nasib tak menyebelahi aku. Jadi tukang masak pun gagal. At the end, aku jadi je lah tukang jahit kampung. Itu pun ada tak ada je, dik. Aku dari pagi sampai ketemu pagi lah. Aku jelas aku bukan nak tolong aku. Banyak dah sampai sarap. Lihat. Kau apa benda kau buat tengah hari buta ni menyapu dengan bedanya? Tengah hari buta menyapu ni. Aku ni dari pagi lagi aku tak nak tolong aku menyapu ni. Kau tak nampak banyak sapan sarap. Kalau kau menyapu ni tak habis. Meh kau teman aku pergi rumah si Alung tu. Rumah si Alung tu lah Mak Nurul baju aku ni dibuatnya habis. Memang. Aku sebelum ni hantar kat designer. Tapi tahun ni tak sempat. Mak Iti, kau bukan nak pergi semua si lembut tu? Tu, nampak? Mana dia, mana? Aku ni geram dengan dia ni. Mana? Lembut. Kau tengok apa yang kau buat dengan baju aku ni? Habis bengek-bengek kau jahit. Kau kata kau pandai jahit sangat. Aku ni beli baju ni, kain baju ni mahal. Kau tahu tak? Dekat apa sini? Betul tu lihat. Aku dah kata dah tak payah nak jahit baju-baju. Tak payah jahit. Tak payah cari duit. Geram aku lihat dengan dia tu.